Pakai video AI je boleh dapat 4 angka sebulan. Korang nak tak macam akak tu, 4 angka sebulan? Meh, saya ajar korang. Right, so dekat sini korang boleh tengok, kita pergi dekat viral video. Dekat viral video ni korang boleh tengok, untuk korang nak promote produk korang. So untuk korang add saja produk korang. Okay, lepas je korang add produk korang, nanti korang boleh tengok dekat sini satu-satu lah. Korang boleh check nama, korang boleh check kategori, korang boleh check unique selling, benefit, harga yang korang nak. So ini korang boleh check secara detail lagi lah. Brand angle ada. So ini semua korang boleh tengok yang mana satu. Dan kalau korang dah semua dah cantik, dah cun, korang pergi dekat sini. Dan korang akan tunggu. Dekat sini ada semua cerita yang ada dekat sini. Bait, timing, practical, storytelling dan emotion. So ada 5 scene lah. So dekat sini korang dah ada satu konten lah untuk sehari. So so dekat sini dah ada dah setiap konten yang korang nak. So kalau setakat 20 video dalam masa satu hari tu tak ada masalah lah. So kalau korang puas hati, korang tekan yang ini, create video. Atau korang tak puas hati, korang boleh tekan lagi generate more concept. Nanti dia akan buat baru lah. So contoh saya sampai sini, tekan. So dia akan buat untuk korang proses dahulu. So nanti dia akan tengok korang punya 3 act narrative lah. So bila dah siap, korang scroll ke bawah, korang akan tengok hasil gambar dia. Dekat sini korang akan tengok perbezaan lah. Ini perbandingan. Korang boleh tengok dialog dan juga karakter. Dan juga karakter gambar korang puas hati. Kalau korang puas hati dengan semua, korang pergi je dekat sini. Dan macam biasalah, korang akan masuk dekat sini untuk final checking. Korang check lah dekat dialog. Pastikan dialog bahasa Melayu sama dengan dekat bawah ni. Dekat sini, gambar pun ada dekat sini. So dekat sini saja dah siap satu konten korang. Tak sampai berapa minit pun dah dapat satu konten. Kalau setakat 20 konten tu tak ada masalah lah satu hari. Macam best ke tak best?